Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to my YouTube channel. So guys, nama aku Nadia. Seperti biasa, konten seram kita pada kali ini, kita akan buat chat seram reaction. So guys, seperti korang baca di title dan juga thumbnail, hari ini Nadia akan buat tajuk dia PLKN. Korang pernah dengar tak PLKN? So adik-adik yang Gen Z semua, okay, PLKN tu maksud dia Pusat Latihan Khidmat Negara. Okey, seperti dulu PLKN ni adalah satu dia macam training ataupun kursus khas untuk budak-budak yang lepasan SPM, yang lepas habis SPM kita orang akan dapat panggilan daripada call ataupun message ataupun nama kita orang akan tersenarai dekat surat khabar. Dulu tak ada telefon, so akan tersenarai dalam surat khabar ataupun dia akan hantar message lah. Dia akan hantar message, tahniah anda berjaya untuk menyertai Pusat Latihan Khidmat Negara. So dia akan random lah hantar ke negeri-negeri jauh-jauh, ada yang dekat-dekat ada, biasanya dapat dekat-dekat. So malangnya Nadia tak dapat sebenarnya. Nadia tak dapat PLKN tu. So Nadia tak ada pengalaman lah dalam PLKN ni. Tapi masa Nadia sekolah dulu, Nadia pernah lah ikut perkemahan ataupun camp-camp yang dianjurkan oleh sekolah, aktiviti perkemahan kat sekolah tu Nadia pernah try lah. Rasanya lebih kurang macam tu lah. Camp-camp latihan semua. Dulu kan kita ada camp unit beruniform kan. Kat situ kan ada aktiviti diorang juga. So Nadia join yang tu je lah. Tapi Nadia tak ada rezeki untuk join Pusat Latihan Khidmat Negara. Tunggu juga tapi tak naik nama. So tak apalah. Lagipun Nadia tak minat sangat benda macam tu. Nadia tak suka lasak-lasak sangat. Suka lasak-lasak tapi yang macam camp-camp yang masuk hutan, kena tutup mata jalan, aku tak suka lah. Yang camp buruh hantu tu kan, Nadia memang tak minat lah kemahan macam tu. Lepas tu setiap kali 2 jam macam tu kena rotate kawan kan, tunggu situ. Tu aku memang tak suka juga. So guys, untuk kali ni kita akan tengok chat reaction seram. Jom kita tengok sama-sama chat seram ni. Okay, jom kita akan tengok sama-sama. Dia buat paranormal PLKN. Anik, Jeb. Apa? Pukul 1 pagi dah weh. Tolong aku. Tolong apa? Kau datang sini kejap. PLKN lama. Dekat Sempan 3. Kenapa? Pukul 1 pagi kau buat apa kat situ? Oh, kiranya dia bukannya join PLKN. Dia buat paranormal dekat tempat PLKN. Kot. Aku buat paranormal kat sini. Betul. Saja explore kawasan ni. Oh. Dah tu? Kenapa aku kena datang? Aku terkunci dalam tandas. Tak boleh keluar. Serius lah. Tak ada orang teman kau ke? Tak ada. Gila berani kau pergi seorang-seorang buat paranormal kat tempat macam tu. Aku solo je. Tapi tak tahu pula tempat ni keras sangat. Aku punya live pun sendiri. Tak boleh sambung live. Korang tolonglah jangan buat paranormal seorang-seorang. Tolong ada team ke teman-teman. Bahayalah. Aku bukan apa. Kau tahu kan aku ni lemah semangat pergi tempat-tempat macam tu. Sekarang ni semua orang buat demi viral tau, demi konten, demi follower semua. Jangan membahayakan diri, keselamatan semua, nyawa tu penting. Tolonglah, emergency ni. Takkan aku nak tunggu sampai pagi esok? Tak kesian kat aku ke? Kau pasti ke tak ada orang teman kau? Kau jerit je, kok ada yang dengar. Ya dah jerit, memang tak ada siapa pun tolong aku. Pintu ni terkunci sebab benda tu buat. Dia kacau aku teruk tadi. Dah berapa lama kau kat situ? Dalam 40 minit. Weh, 1 pagi kot.
nak minta tolong dengan siapa? Teman ni. Kau datang je lah seorang. Ish, seramlah aku. PLKN tu bukannya kecil. Besar mat. Tak besar pun, biasa je. Cepatlah tolong aku. Aku takut lah. Kau pun carilah member-member yang berani sikit ni. Kau cari member lemah semangat kang. Dua-dua terperangkap dalam tandas kang. Sumpah aku takut. Kalau ada yang teman aku okey. Alah, kau ni takkan nak biar aku kat sini. Kejap lah, bagi aku fikir. Weh, kau jangan atas sini. Kejap lah, aku tengah cari orang ni. Jangan datang. Kenapa pula? Dah boleh keluar ke? Kalau dah memang aku tak datang dah. Nak sambung tidur. Aku kena colik sebenarnya. Diorang pegang phone aku tadi. Sekarang ni aku dah lari. Oh, okay, plot twist nampaknya. So tadi yang WhatsApp dia bukan dia lah, tapi pencolik. Diorang tengah cari aku. Apa ni? Kau biar betul. Sekarang kau kat mana? PLKN lagi. Kau jangan datang. Aku tak nak kau kenapa-kenapa. Mana boleh aku duduk diam? Aku call polis lah. So korang tadi, member dia tu, mula-mula tadi bukan member dia tapi pencolik tu. Tak payah, sekarang ni aku tengah cari jalan keluar ni. Sekarang aku kat dom. Aku takut diorang tahu aku kat sini. Kenapa sampai kena culik ni? Kau buat apa? Aku ada pejalong. Aduh ni kau. Bahayalah main along-along ni. Weh, kau dah jumpa ke orang yang teman kau tu? Belum? Aku dah tak tahan duduk tandas lama-lama ni. Benda ni makin macau. Tadi kata penculik ni, tiba-tiba dia ulang balik. Hah? Tadi cakap tak payah datang. Mana satu kau ni? Aku curau je tadi. Cepatlah datang. Kau main-main kan sebenarnya? Pukul 1 pagi tau ni. Kau nak mainkan aku? Tak. Aku buat live tadi. Kau tak tengok ke? Aku tidur lah. Terjaga pun sebab engkau. Ya, sorry. Tapi cepatlah tolong aku. Tapi mana satu yang betul ni weh? Bateri aku dah nak habis ni. Yelah, aku beranikan diri je lah. Dia kena colik ke hantu kacau dia ni? Ni aku dah sampai. Sampai juga engkau. Kau kat mana sebenarnya? Kau tunggu situ. Aku datang. Tadi kata terperangkap dalam tandas, tiba-tiba dia nak datang pula. Kau kan terkunci, tak boleh keluar. Aku dah tak nak tolong kau lah ni. Diamlah. Tunggu je situ. Jangan pergi mana-mana, tempat ni bahaya. Kau ni siapa? Geng-geng Along ke?
Ya, betul. Macam mana kau tahu? Kawan kau dengan kita orang ni tengah tunggu kau je. Okay, so memang betul lah dia kena colek. Hah? Aku tak ada kena-mengena Sebab engkau lah ada pinjangan kami. Lepas tu tak boleh bayar. Kenapa aku? Tak ada. Aku nak lari. Oh, engkau kat situ. Kami dah nampak kau. Kau dah kena kepung. Selamat tinggal dua sekawan. Hahaha.